Ini berita yang menarik perhatian kita. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kini menjadi perhatian susulan kenyataannya mengenai pasukan B dalam DAP yang kemudiannya ditarik balik secara tergesa-gesa. Naib Presiden MCA Datuk Tan Teck Cheng menyifatkan tindakan itu sebagai tidak wajar dan mencerminkan kelemahan kepimpinan tertinggi BN. Beliau menegaskan, pengerusi BN sepatutnya bercakap dengan berhati-hati, konsisten dan bertanggungjawab, bukannya membuat kenyataan yang bercanggah dan menimbulkan kekeliruan. Tan berkata, tingkah laku ini bukan saja menjejaskan kredibiliti BN, malah menjadikan gabungan itu bahan ketawa di kalangan rakyat. Menurut beliau, jika Ahmad Zahid gagal menilai dan memperbetulkan gaya kepimpinannya, BN berisiko terus kehilangan sokongan rakyat, manakala usaha untuk menghidupkan semula BN hanya akan kekal sebagai retorik kosong. Datuk Tan menekankan bahawa rakyat memerlukan pemimpin yang bertanggungjawab, berprinsip dan berwawasan, bukannya pemimpin yang berubah-ubah pendirian, mencetuskan kontroversi dan membebankan keseluruhan gabungan. Setiap kata dan perbuatan pengerusi BN mewakili keseluruhan gabungan, bukannya emosi peribadi atau percaturan politik individu, tegas beliau. Itulah kenyataan Datuk Tan Teck Cheng mengenai kontroversi terbaru pengerusi BN. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan share politico.my.